Jangan beli emas di kedai emas. Beli terus daripada syarikat pengeluar emas terbesar di Malaysia. Fokus pada emas 999, contohnya dinar dan gold bar. Ada risiko rugi ke tidak? Sebenarnya walaupun beli dinar dan gold bar tetap ada risiko rugi kalau beli menggunakan duit simpanan jangka pendek. Duit yang mungkin diperlukan dalam tempoh kurang 2 tahun memang tidak sesuai untuk anda gunakan untuk beli emas, terutamanya emas 999. Selain daripada itu, kerugian juga boleh berlaku kalau tiba-tiba seseorang tu dia main beli saja tanpa pilih jenis emas yang betul dan tanpa menggunakan duit yang sesuai. Jadi, untuk pastikan simpanan ataupun pelaburan emas memberikan keuntungan kepada anda, pastikan emas yang dibeli mengikuti kriteria emas simpanan dan pelaburan. Jangan beli sembarangan. Elakkan beli emas 999 di kedai emas. Beli terus daripada syarikat pengeluar emas terbesar di Malaysia. Kedai emas lebih fokus pada barang kemas 916. Emas 999 hanyalah produk sampingan mereka sahaja. Sebab itulah, mereka tidak dapat menawarkan harga dan kelebihan sebagaimana Public Gold tawarkan. Public Gold adalah kilang emas, jadi pembelian dibuat terus daripada pengeluar tanpa orang tengah dan tanpa kos tambahan. Inilah sebabnya kenapa penyimpan emas lebih cepat untung kalau mereka ada ilmu dan memilih platform yang tepat. Tanpa ilmu, apa saja bentuk pelaburan boleh membawa kerugian. Ingat tu, memulakan tabungan emas minimum RM100 dan tiada komitmen bulanan, isi beg biru di bawah, saya bantu anda. Moga kekayaan anda terus berkembang dengan ilmu. Follow for more tips.